Saya banyak tinggal bayar, tinggal poso. Tiba-tiba tak ada habis hati, saya mati. Kerana gitu. Dia ni banyak tinggal semaya, banyak tinggal puasa. Dia pun qada lah. Qada semaya, qada puasa. Tapi tak ada habis, mati. Nak buat kerana? Jawab, nak buat kerana? Mudah saja. Mandi kapan? Tanam. Okey? Dah mati, nak buat kerana lagi? Mandi, 4 perkara wajib bila mati. Mandi, kapang, sembahyang, tanam. Ingat dah? Dah dang nak habis bayar ni, fa amruhu ilallah. Mung bayar dah, mung qada dah. Tapi oleh kerana banyak, tak dang habis. Fa amruhu ilallah. Serah perkara ini kepada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Mudah-mudahan diringankan, diampunkan Allah di akhirat sana atas benar niatmu untuk qada tadi. Nampak? Batu buat benda yang baik. Dak habis umur serah pada Allah. Faham? Niat kita betul nak bayar hutang Allah. Okey, soalan seterusnya.